Welcome back to Cendawan Berita. Okay guys, hari ni kita nak main teka-teki apa agak-agak? Teka-teki gula-gula. Salah? Agak-agak? Kek! Okay, hari ni kita nak main teka-teki kek. Okay, so macam biasa peserta kita akan tengok gambar dekat situ dan teka tu kek apa. Okay, so let's go. Okay, gambar yang pertama. Agak kek apa? Kek mus. Memanglah, hai mu bahasa Inggeris. Burn. Okay, burn. Burn kek lah. Burn cheesecake. Okay, betul. Easy. Pandan cake. Salah. Kek pandan vanila. Salah. Kek. Kek pandan lele. Salah. Lele. Okay, jai. Ha. Gambar apa ni? Pandan, gula. Gula Melaka. Betul. Kek coklat. Salah. Belakang. Kek butter. Kek butter coklat. Salah. Belakang. Mar. Kek apa tadi? Butter. Mar. Hakisa. Salah. Kek butter. Mar. Marble. Betul. Kek padat tapi yang ni dia lembut sikit orang bagi. Sponge. Salah. Hey. Makan. Betul. Jawapan dia kek sifon si pandan. Cisco. Salah. Belakang. Kek. Oh, kek tiramisu. Betul. Ni kek forest. Ini warna apa? Black forest. Betul. B. Blackcurrant. Salah. Belakang. Kek blueberry. Betul. Kek cheese lotus. Salah. Belakang. Ni ada cheese lah ni. Tak ada. Kek biskut. Betul. Kek margarin bersalju. Salah. Belakang. Kek. Lemon cake. Kek. Betul. Green tea. Betul. Kek apa? Kek lobak. Betul lah. Kek carrot. Oh, kek Oreo lah. Oreo cake. Kek. Betul. Oh, kek pisang. Betul. Mana? Ha? Strawberry shortcake. Wow. Red velvet. Betul. Chocolate mousse. Betul. Okay, so guys, takat ni sahaja kita punya episod teka-teki. So kalau hampa semua nak lagi episod ni, hampa boleh komen kat bawah. Subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.